Persatuan Badminton Malaysia BAM menegaskan tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan atau ugutan daripada pemain. Sebaliknya, segala isu perlu diselesaikan menerusi perbincangan secara profesional. Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM Datuk Seri Lee Chong Wei berkata, pemain tidak boleh melupakan sumbangan badan induk itu yang membentuk mereka sejak dari peringkat awal, termasuk menyediakan latihan, kemudahan dan persekitaran pembangunan sebelum muncul sebagai nama besar dalam arena badminton dunia. Beliau berkata kejayaan meraih gelaran besar seperti kejuaraan dunia bukan tiket untuk mana-mana pemain memberi tekanan kepada persatuan yang selama ini memainkan peranan penting dalam perjalanan karier mereka. Chong Wei berkata demikian bagi mengulas laporan berhubung pemain bergu lelaki negara Sowie Yik yang memberi bayangan dia akan mempertimbangkan semua pilihan termasuk kemungkinan bergerak secara profesional demi memastikan gandingannya bersama Aaron Chia kekal dan merealisasikan impian memburu pingat emas Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Masa depan Aaron dan Woo Yik menjadi tanda tanya selepas rombakan barisan kejurulatihan bergu lelaki negara diketuai Harry Iman sejak bulan lalu menyaksikan beberapa gandingan diuji dengan pasangan berbeza. Bagaimanapun, pasangan nombor 4 dunia itu membuktikan mereka masih mempunyai kemampuan sebagai satu pasangan apabila muncul naib juara kejohanan dunia di New Delhi, India. Mereka tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang pada aksi final, namun pencapaian itu mengukuhkan hujah bahawa kombinasi kedua-dua pemain negara itu masih mampu bersaing di pentas tertinggi. Bagaimanapun, tindakan meninggalkan BAM bukan sesuatu yang mudah buat Aaron dan Woo Yik kerana kedua-dua pemain masih terikat dengan kontrak bersama badan induk itu sehingga 2028. Sebarang keputusan untuk keluar boleh menyebabkan mereka berdepan tuntutan pampasan yang besar selain kemungkinan dikenakan sekatan daripada menyertai kejohanan antarabangsa. Chong Wei berkata pemain perlu menggunakan saluran yang betul sekiranya berdepan sebarang masalah dan bukan menjadikan hasrat meninggalkan BAM sebagai bentuk tekanan terhadap persatuan. Beliau berkata BAM sentiasa terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan pemain bagi mencari penyelesaian terbaik. Namun hubungan antara pemain dan persatuan perlu berlandaskan sikap saling menghormati.